Jika ini kita tidak jaga, jika ini pecah, kekuatan ASEAN akan hancur. Itulah asas ASEAN. ASEAN satu kawasan aman, bebas dan berkecuali. Jadi, apa juga harga yang perlu kita bayar, prinsip asas piagam ASEAN ini perlu kita kekalkan. Itu sebabnya kita menambah nilai dari masa ke semasa untuk kita pastikan supaya rantau Asia Tenggara ini menjadi rantau yang aman, bebas dan berkecuali. Itu sebab kita ada banyak platform-platform. Ada berbagai-bagai mekanisme yang telah diwujudkan dari masa ke semasa untuk kita membawa juga orang luar, sesiapa saja yang ingin menjadi rakan dialog pada ASEAN, mereka mesti melalui proses apa yang dipanggil sebagai proses menandatangani treaty keamanan dan kerjasama. Itu penting. Kalau tak mahu tanda tangan tersebut, kita tak mahu. Dan ASEAN juga mahu supaya keberkesanan perjanjian tidak ada kuasa nuklear dan juga bahan-bahan nuklear, penggunaan senjata nuklear di negara ataupun di kawasan ini perlu dikekalkan dengan kita mengadakan deklarasi Bangkok dulu, Tan Sri Putua. Jadi ini asas kita. Kita mempunyai banyak mekanisme-mekanisme yang mana kita mahu supaya kekuatan ASEAN, iaitu kita punya kepusatan ASEAN itu perlu kita jaga. Centrality of ASEAN itu adalah kekuatan kita. Jika ini kita tidak jaga, jika ini pecah, kekuatan ASEAN akan hancur. Jadi Tan Sri Putua, Malaysia sentiasa komited dan ASEAN akan menjadi sebagai suatu rantau ataupun blok rantau negara-negara sentiasa saja menyeru kepada keamanan, dan itu sebabnya kita telah pun ada yang dipanggil sebagai 5-point consensus, kerana salah satu daripada rakan negara kita di dalam ASEAN, Myanmar, telah pun mempunyai masalah dalam negara mereka dan kita mahu supaya Myanmar menyelesaikan masalah mereka, barulah mereka boleh bersama-sama menyertai apa saja mesyuarat-mesyuarat di peringkat menteri dan ketua negara, insya-Allah.